Cikgu Nur Alam binti Awang Biak dilahirkan pada 8 Ogos 1966 di Bintulu, Sarawak. Setelah menamatkan persekolahan, beliau melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Sarawak Miri pada tahun 1993. Perjalanan kerjaya beliau bermula pada tahun 1994 di SRB St. Anthony Bintulu, tempat beliau menabur bakti selama 2 tahun. Pada tahun 1995, beliau berpindah ke SK Jalan Bintang, sekolah yang menjadi medan perjuangan dan pengabdian beliau selama lebih 31 tahun, sehingga tiba saat persaraan pada tahun 2026. Dalam profesen perguruan, Cikgu Nur Alam merupakan seorang pendidik yang sangat rajin, tekun dan berdedikasi. Beliau tidak pernah mengenal erti putus asa walaupun berdepan dengan cabaran mendidik murid-murid yang masih lemah, tak kenal huruf, tak tahu baca dan menulis. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, beliau sentiasa mencari pelbagai pendekatan dan kaedah agar setiap murid dapat menguasai asas membaca. Bagi Cikgu Nur Alam, tiada murid yang harus ditinggalkan. Selagi ada usaha, selagi itulah ada harapan. Sesungguhnya, kejayaan seseorang murid bermula dengan kemampuan membaca. Itulah asas yang dibina oleh Cikgu Nur Alam, asas yang menjadi permulaan kepada perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Hasil daripada kesungguhan dan komitmen yang tidak pernah luntur, Cikgu Nur Alam telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2005, 2013 dan 2024. Ini menjadi bukti nyata terhadap kecemerlangan serta sumbangan besar beliau sepanjang lebih 3 dekad berkhidmat dalam dunia pendidikan. Cikgu Nur Alam dikenali sebagai seorang yang ringan tulang, sentiasa menghulurkan bantuan tanpa mengira waktu dan keadaan. Beliau juga menjadi mentor kepada guru-guru baharu, berkongsi pengalaman dan membimbing dengan penuh kesabaran. Selain itu, Cikgu Nur Alam terkenal dengan sifat pemurah dan suka berkongsi rezeki. Setiap kali sekolah mengadakan program, beliau sering turun padang membantu menyediakan hidangan dan membacoh minuman yang sentiasa mendapat pujian. Sentuhan ikhlas dan kasih sayang beliau bukan sahaja dapat dirasai melalui didikan di bilik darjah, malah juga melalui layanan mesra dan kemurahan hati yang ditunjukkan kepada semua warga sekolah. Di sini langkah bermula di sekolah kebangsaan Jalan Bintang, menabur bakti tanpa jemu dari pagi hingga ke petang. Terima kasih atas segala jasa, pengorbanan, kasih sayang dan ilmu yang telah dicurahkan. Selamat bersara, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan, ketenangan jiwa serta umur yang diberkati bersama insan-insan tersayang. Simpan kenangan kita, sampai jumpa lagi. Bukan sekadar buku, bukan sekadar pena, kau bentuk peribadi agar kami jadi mendidik lembut namun berwibawa.
Assalamualaikum. Cikgu Nur Alam. Salam bersara. Okey, kena gila kah? Sambung gig. Okey, secara jujur bagi kami lah, Cikgu Nur Alam adalah seorang cikgu yang betul-betul dedikasi terhadap murid memang agak tinggi dan mendalam. Kami pun rasa macam kami tok gi masih mod murid sekolah rendah. Okey, macam cikgu lama dulu yang mengajar. Macam ni murid-murid sekolah rendah sepanjang bekerjasama dengan Cikgu Nur Alam. Okey, kami hormat Cikgu Nur Alam dari segi dedikasinya. Cikgu Nur Alam terbaik. Mantap. Okey, serius mode. Terima kasih kepada Cikgu Nur Alam atas dedikasi dan kerjasama yang diberikan semasa bekerja bersama-sama, dan saya sebagai sepanjang saya sebagai Ketua Panitia Bahasa Melayu lah. Okey, minta maaf atas kesilapan dan kekilafan saya semasa bekerjasama dengan cikgu selama ini. Saya sebagai Ketua Panitia menjadi wakil kepada ahli panitia Bahasa Melayu yang lain ingin mengucapkan selamat bersara pada Cikgu Nur Alam dan semoga maju jaya. Cikgu Nur Alam, mantap, terbaik. Okey, tengah fikir untuk next person. Bye. Tahniah Cikgu Nur Alam atas persaraan cikgu pada hari ini. Terima kasih atas jasa dan dedikasi yang telah cikgu curahkan sepanjang berkhidmat di SK Jala Bintang. Tahniah cikgu sekali lagi. Semoga cikgu terus dimurahkan rezeki dan terus sihat selalu. Terima kasih cikgu. Jasa anda akan terus dikenal. Salam sejahtera, salam Pemilihan Pendidikan Negeri Sarawak, Pelai Kemalang, Pelai Hai. Beserta ini saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Nur Alam binti Awang Biak. Semoga sentiasa ceria, bahagia dan dilindungi dan diberkati Allah SWT. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Cikgu Nur Alam sepanjang perkhidmatan di atas khidmat bakti dan sumbangan beliau dalam memastikan kemenjadian murid mencapai berada di landasan betul, dan murid-murid berusaha mencapai kesimbangan untuk diri sendiri, keluarga sekolah dan negara aman. Sekali lagi saya mohon maaf sepanjang bersama jika ada salah tutur bicara. Mohon halalkan makan minum yang telah sentiasa yang telah dikongsi bersama. Semoga bertambah rezeki, murah rezeki dan dirahmati di kehidupan. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi selamat bersara. Semoga sentiasa gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Cikgu Nur Alam binti Awang Biak. Selamat bersara dan selamat hari jadi 8 Ogos tahun 2026. Tarikh 8 Ogos tahun 2026 merupakan tarikh keramat kepada cikgu yang akan bersara wajib. Kami warga SK Jala Bintang mengucapkan selamat maju jaya. Semoga cikgu dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan bahagia di samping keluarga yang disayang. Selamat maju jaya dan selamat bersara Cikgu Nur Alam binti Awang Biak. Terima kasih banyak-banyak. Penyuluh jalan kami berlari. Terima kasih cikgu, jasamu tiada ganti. Walau jauh di mata, namamu tetap di hati. Apa lagi pesanan untuk tahun-tahun akan datang, untuk tahun tu? Jangan lupa, lupa dari duit. Apa lagi? Kita perlu minta derma dengan orang. Jadi Okey. jangan pernah. Ya, Jak. Ya, tak. Okey. Belum aku dah ngajak order lagi. Ini tengok membantu mengawal bulan.